Hari ni kita berada dekat site Hafiz Kuala Kedah. Rumah dia memang besar, tinggi. Sebab tuan rumah upgrade beam 2 kaki. Melangut lah kalau nak tengok, memang melangut. Boleh tengok contoh, memang melangut tinggi. Rumah nampak besar, cantik, goh. Rumah ni pun harga 200,000. 4 bilik tidur, 3 tandas. So, lah ni kita nak pergi tengok bahagian dalam. Kita retu main check dah. Dalam semua dah siap ni. Belah sana tak siap lagi plaster, tapi ke depan ni kan plaster sebab ada perubahan sikit. Cun, kemas macam ni lah kita nak. Tuan rumah tak perlu risau. Plaster kita main turun. Depa pasang corner bead, nak tengok hasil pun kita turun. Andai kata kalau ada masalah sikit-sikit, plaster pecah ke sikit-sikit, kita akan suruh tukang repair on the spot lah. Takkanlah kita dah stok mereka buat kemas-kemas cantik-cantik, so apa boleh tengok hasil. Elok. Hak ni memang geng kami pun puji, memang kami pun puas hati, tuan rumah pun puas hati. Hak tu penting. Mai sini Nabil, dekat sikit. Kita nak tunjuk ni corner bead kita. Nampak bucu macam ni, hasil macam ni cantik. Bukan dekat sini je kita bagi. Dekat setiap bucu noh, luar, dalam. Yang mana kawasan ada bucu, kita buat corner bead. Kita duk highlight hak ni, labangan kakak oi. Sharp. Nampak kemas. Takat lah ni Nabil. Nabil ke hampa ke. Nabil dah sekali dia tukar rekod. So nak bang kat hampa semua ni. Tim kami buat cantik, elok, kemas. Dekat tingkap, kat coping, semua ada corner bead. Okey, jom kita pergi bahagian luar. Saja nak tunjuk, setiap rumah kami ada coping. Coping kami pakai bata lah. Nampak dia tarik tali. So nampak sharp, tajam, elok, kemas lah. Kadang-kadang tuan rumah ni banyak benda lah kita kena tengok. Contoh macam plaster lah. So kami main ikut by fasa jugalah. Dah siap plaster, pasang coping. So tuan rumah tak perlu takut, memang kami akan main. Kami akan main, ambil gambar rumah, abang update kat hampa. So hampa kalau tak sempat nak main rumah, kadang ada duduk jauh pun, hampa tak perlu risau sebab kami akan update progres rumah hampa. So untuk tuan-tuan rumah ataupun yang nak buat rumah, boleh cari HMR Group lah. Hampa boleh tengok rumah ni, elok kan? Cantik, kemas, elok. Dan kalau daripada segi servis, insyaAllah kita akan buat yang terbaik. So hampa tak perlu takut lah sebagai tuan rumah. Apa-apa nak cari rumah design lawa-lawa macam ni, mai cari HMR Group. Mai PM cepat. Lah ni duk ada promosi best-best ni. Nak tahu apa dia promosi? Mai PM laju-laju.